Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Anda ada kongsikan satu sumber yang cukup relevan kan? Kertas penyelidikan Teaching in Malaysia, Balancing Passion, Workload and Compensation. Ya, betul tu. Ia bukan macam data kering biasa, tapi dia cuba selami realiti guru di Malaysia. Ada anekdot, pandangan kritis. Jadi, jom kita cuba bedah siasat sama-sama. Apa sebenarnya cabaran yang tersembunyi di sebalik profesi perguruan ni? Tepat sekali. Apa yang menarik pasal bahan ni, ia melangkaui naratif biasa yang kita dengar. Maksudnya? Maksudnya, ia bukan hanya pasal semangat buru semata-mata. Tapi ia secara jujur tanya, macam mana semangat tu boleh bertahan bila ada bebanan kerja, isu pampasan yang agak rumit. Faham. Jadi kita akan tengoklah data dan suara-suara dari lapangan ni, macam mana ia dijalin. Okey, menarik tu. Mari kita mulakanlah ya. Sumber ni digambarkan guru kat Malaysia ni macam individu serba boleh lah. Pakar subjek, kaunselor, pentadbir. Kadang-kadang penghibur pun ia juga. Betul. Dan ada kajian Azizan et al. Yang dirujuk tu kan, tahun 2019. Ia sahkan memang ramai pilih kerja ni sebab minat yang mendalam. Ya, memang minat tu asas dia. Tapi persoalannya, cukup ke minat saja? Di sinilah muncul apa yang penulis kertas ni panggil paradoks semangat. Paradoks semangat? Ya, minat tu memang pemacu utama. Tapi, macam yang Tan bangkitkan dalam analisis dia tahun 2021, ada persoalan. Adakah gelaran guru wira ni kadang-kadang macam mengaburi perbincangan pasal gaji yang setimpal? Oh, macam alasan lah sikit. Boleh jadi. Ada satu petikan guru dalam sumber ni pedas sikit bunyinya. Dia tanya, kalau saya wira, mana gaji ID wira saya? Kan? Terus kita terfikir. Wow, itu memang tajam dan jujur lah. Dan ia bawa kita ke isu beban kerja pula. Ada satu statistik dari kajian KPM, Kementerian Pendidikan, tahun 2022 yang dipetik. Terus terang, saya pun agak terkejut. Yang mana tu? Pasal masa mengajar ke? Ya, betul. Dikatakan guru purata hanya guna sekitar 40% masa kerja untuk mengajar secara langsung dalam kelas. 40% je? Maknanya kurang separuh lah. Ya, kurang separuh masa kerja. Bayangkan. Jadi baki 60% tu pergi mana? Itulah persoalannya. Itulah yang banyak digunakan untuk tugas pentadbiran, mesyuarat yang tak henti-henti tu, kerja perkeranian lagi. Banyaknya. Lepas tu, sumber dari Lim and Abdullah tahun 2020 tu, dia tambah lagi. Dia gambarkan beban tugas co-curriculum tu macam uruskan syarikat pengurusan acara mini. Macam event manager pula. Lebih kurang macam tu lah. Jadi beban tugas bukan mengajar ni, dia bukan sahaja curi masa, tapi dia perah tenaga mental, emosi guru, fokus lari sikit dari tugas utama. Betul tu. Dan ini bawa kita ke isu pampasan. Satu lagi lapisan kerumitan yang dibincangkan dalam sumber ni. Ya, isu gaji. Walaupun ada semakan gaji KPM umumkan tahun 2023 kan? Ada, Tapi kertas ni dedahkan realiti ramai guru masih kena buat kerja sampingan. betul. Kena buat tuition lepas sekolah, ada yang jual barang online, macam-macam. Semata-mata nak tampung hidup. Ya, sebab kos sara hidup makin naik kan? Jadi, mitos pasal cuti sekolah panjang tu macam mana pula? Itu pun disentuh. Chan, dalam tulisan dia 2023, dia kata ia lebih macam kerja lebih masa tersembunyi. Kerja lebih masa tersembunyi. Ya, masa itulah nak tanda kertas, nak rancang pengajaran, pergi kursus. Selalunya tak ada bayaran tambahan pun. Jadi persepsi orang luar pasal gaji, pasal cuti tu lain sangatlah dengan realiti. Nampaknya macam itulah, jauh beza bagi ramai pendidik. Saya tak sangka pula isu kerja sampingan, beban masa cuti ni begitu meluas disebut dalam sumber. Ini bukan macam rungutan biasa je ni. Bukan. Ia pertunjuk tekanan ekonomi yang sebenar. Jadi, sumber ni dia senaraikan masalah je ke? Atau ada cadangan penyelesaian? Tak juga. Kalau kita tengok gambaran besarnya, ia sentuh soal macam mana kita, masyarakat dan sistem nilai profession ni. Penulis kertas ni ada gariskan beberapa cadangan. Contohnya? Antaranya,
kurangkan beban tugas pentadbiran tu secara signifikan. Bukan setakat pindah ke platform digital je. Betul, kadang-kadang lagi rumit. Kan? Lepas tu semak semula struktur gaji. Biar betul-betul cerminkan kos sara hidup semasa dan juga kepakaran guru tu sendiri. Ada lagi tak cadangan lain yang penting? Ada. Satu lagi, penekanan pada sokongan kesihatan mental yang bermakna. Macam yang dirujuk dari Wong et al. 2021, bukan setakat seminar motivasi sekali-sekala. Maksudnya Akses kepada bantuan profesional yang berterusan. Akhirnya, semua ni balik pada soal penghargaan. Bukan cakap-cakap masa hari guru je. tapi penghargaan yang ada tindakan dan polisi sokongan lah ya. Tepat sekali. Penghargaan yang diterjemahkan kepada tindakan. Jadi kesimpulannya, jadi guru kat Malaysia ni macam pemain sarkas lah. Cuba imbang bola semangat kat atas kepala. Sambil pikul beban kerja yang berat. Dan berdiri atas papan pampasan yang mungkin goyang sikit. Ya, ia perlukan dedikasi yang luar biasa. Betul. Jadi untuk anda yang mendengar, sumber ni bagi kita satu perspektif yang jelaslah tentang komitmen guru. Tapi juga tekanan sistemik yang mereka hadapi hari-hari. Ya, ia bukan sekadar kerja biasa, boleh kata ia satu perjuangan mencari keseimbangan. Dan ini tinggalkan kita dengan suatu soalan penting untuk kita renungkan kan, berdasarkan kupasan kita tadi. Soalan apa tu? Kita selalu dengar orang sebut guru ni arkitek masa depan negara. Selalu sangat dengar tu. Persoalannya, macam mana kita sebagai individu, sebagai masyarakat dan melalui dasar kerajaan boleh pastikan gelaran ni bukan sekadar retorik manis je. Tapi betul-betul dizahirkan melalui sokongan padu, sumber yang cukup, pampasannya setimpal. Ya, setimpal dengan peranan kritikal mereka tu. Sesuatu untuk anda fikirkan.